Dalam video kali ni Sifu nak tunjuk cara pasang royal scallop. Tengok ni royal scallop berbeza dengan loose scallop. Kalau loose scallop dia ada lengkung macam tu, dia berubah. Okey, royal scallop nampak dia pakai kita pasang pada kain nanti penuh. Cara pasang royal scallop, okey. Royal scallop ni saya guna pola. Okey, pola ni pola saiz besar ni. Okey. So satu pola ni perlukan 1.5 meter kain. Okey, 1.5 meter kain di mana kita dapat lebar bahagian atas ni, lebar lansir royal scallop ni adalah 24 inci. Labuh dia, labuh ke bawah adalah 18 inci. Okey, dan memerlukan 1.5 meter kain. Okey, dan alunan pada royal scallop saya ni ada 9 lengkuk. 9 alunan. Okey, cara dia pertama sekali kita dapatkan poin tengah. Okey, sebab saya nak pasang royal scallop ni saya ni pada poin tengah diamond. Okey, pertama sekali kita lipat dua macam ni. Okey, dapatkan poin tengah. Saya punya okey, tunjuk lagi. Pada royal scallop saya ni pun saya kena dapatkan poin tengah. Cara dapat poin tengah memadai saya lipat bucu segitiga yang bahagian atas ni kan. Pada royal scallop ni, kalau you tak tahu macam mana nak buat royal scallop, boleh tengok live saya sebelum ni. Okey. Okey, Sifu nak tunjuk cara pasang royal ni. Okey. Pertama sekali kita dah dapatkan poin tengah royal bertemu dengan poin tengah, okey, poin tengah pelmet. Okey, kita boleh jahit ketentik ni, kita jahit dulu, tapi bahagian yang kita nak letak royal scallop kita ni, kita jangan jahit ya. Okey, yang lain ni kita dah tanda. Okey, tandaan daripada atas pelmet ke bahagian yang saya nak pasang royal saya ni adalah 3 inci. Kenapa 3 inci? Sebab ketentik saya ni 3 inci setengah. So bila kita tutup dapatlah cover. Jangan you tanda 4 inci pula. Kalau tanda 4 inci ni 3 inci setengah. So tak cover kan. Okey, so paling maksimum ukuran dari atas pelmet ke bahagian yang kita nak pasang royal ni 3 inci ya. Dia punya jarak dia. Okey, so temukan poin tengah, nampak ya? Poin tengah royal dengan poin tengah pelmet. Nampak tu? Saya temukan. Okey, lepas tu kita pin. Tutup, maksudnya bahagian saya pin ni nanti kita nak jahit lah, kita tindih. So kemaslah kita punya royal. Tak nampak lah dia punya ni ya. Okey, dan bukaan royal saya ni adalah 28 inci. Okey, jadi saya kena tanda daripada poin tengah tadi ke bahagian last ending saya adalah 14 inci. Sebab apa? 28 bagi 2, 14 kiri, 14 kanan. So dapat 28 ya. Okey, so yang poin last ni kita letak dulu. Kenapa? Tujuan kita supaya scallop royal bila kita pasang, dia balance lah. 14 kiri, 14 kanan, dapat 28. Kalau kita tak ukur, nanti mungkin kat sini 15, sini 14. So tak balance lah tengah-tengah. So, okey, itu cara pasang dia. So kita pin. Okey. Okey, sambil kita pin, okey, royal kita ni pasang jangan kita tarik. Ya, jangan tarik bagi kembang, nanti tak cantik. Kita letak sebab saya kata pola saya 18. So kena 28. So you kena letak